Ustazah Nazirah binti Abu Bakar merupakan penolong pengarah kanan di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan mempunyai latar belakang akademik dalam bidang bahasa Arab dan kesusasteraan. Quran ni, the way Allah Ta'ala memanggil manusia, itu dipanggil dengan panggilan wahai. Wahai hambaku, wahai manusia, wahai jiwa-jiwa, wahai orang beriman, wahai orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua dengan panggilan wahai. Itu dia panggil adab dalam berbahasa. Gariskan tak mana salah tu? Pandai pun dah. Tapi kadang-kadang menghairankan, untuk akhirat ni kemahuan dia tidak sebesar itu. Jauhi sifat tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, telurnya satu, ribut sekampung. Syukurilah apa yang telah diberikan dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam pihak-pihak yang rajin baca Al-Quran.